Assalamualaikum. Jumpa lagi hari ni. Hari ni saya uh, nak membawakan satu kereta yang agak popular juga sekarang ni. Dan kereta ni adalah untuk dijual lah. Jadi sebelum saya bercerita lebih lanjut, kita buat walk around dulu untuk kereta ni. Secara umumnya ini adalah sebuah kenderaan daripada Mazda. Mazda model CX-5. Tahun keluaran 2022, tahun pendaftaran 2023. So masih baru lagi kenderaan ni. Untuk model ni dia ada dua variant, satu variant 2.0 dan juga 2.5 lah. Yang ini model 2.0. Enjin 2000 cc yang menghasilkan horsepower lebih kurang 200 lebih, dan transmisi untuk kenderaan ni adalah automatik lah. 6 kelajuan ya. Transmisi automatik 6 kelajuan. Kereta masih cantik lagi dan ianya tersedia untuk dijual. So kita buka harga untuk kereta ni 65,000, nego sampai jual. Untuk makluman anda semua, kereta ni market price dia lebih kurang 85,000 ke 92,000 . Tapi sekarang kita nak offer 65,000 sahaja. Murah tak? Kita bagi harga jackpot. Jadi jom kita tengok bahagian dalaman dia. Mula-mula kita mulakan dengan door panel lah. Door panel dia kat sini adalah dia punya controller power window, dia punya side mirror boleh lipat, dia auto flip . Apabila kita offkan kenderaan, dia akan auto flip lah. Dan ini bahagian interior dia, dia seat full leather. Seat cantik lagi sebab kereta ni tahun 2022, register 2023. Ini steering wheel dia dan juga dia punya infotainment. Tapi sebelum kita pergi kat bahagian depan ni, kita pergi bahagian belakang dululah. So ini bahagian belakang yang boleh memuatkan 3 orang penumpang. Kapet original tak ada, so bagi kapet yang jenis macam rumput ni lah. And then atas pun cantik lagi, warna cream, tak ada kotoran . Kereta cantik, seat pun cantik, tiada koyak. Lepas tu dekat belakang ada aircon. Aircon untuk penumpang belakang. Seat memang cantik lagi. Apa saya boleh cakap, kereta ni memang masih mint condition. Okay. Jom kita tengok berapa mileage kereta ni. Kereta ni dia pakai keyless. So kunci ada dalam poket. Kita just push macam tu je lah. Tekan brake and then kita push start lah. Aircon sejuk. Semua peralatan dia berfungsi dengan baik lagi. Multi-function steering, tapi tak ada pedal shift. Tapi ada Tiptronic dekat sini lah. Ini dia punya infotainment controller lah. Semua dekat sini. Untuk kita control dia punya radio dan sistem-sistem dia. So mileage kereta ni sangat rendah. 33,000 lebih kurang macam tu ya. So boleh tengok mileage dekat situ. Dan kereta ni dah servis. So next service dia adalah 37,361. Itu next service dia. Kereta memang cantik, sedap dipandu, serius sedap dipandu. Dengan pula harga 65,000 memang jackpot. 65,000 nego lagi. Dia ada sekali dashcam depan dan belakang . So ada dashcam depan belakang. Zaman sekarang dashcam tu perlulah untuk keselamatan lah. Kalau apa-apa jadi, kita ada bukti. Okey, dia pakai rim. Rim standard dia pakai rim berapa inci ni? Okey, dia pakai rim 17 inci. Tayar 65 siri. Bunga tayar pun ada lagi, tebal lagi. So dia datang dengan disc brake depan dan belakang. Tadi belakang, yang ni depan. Okay, sebelum kita pergi bahagian enjin, kita tengok bahagian boot dia . So dia datang dengan double exhaust. Double exhaust ni function, bukan wayang punya exhaust. Okay, ada reverse camera semua. Cuma kereta ni tak ada power boot lah. Dia kena manual.
Okay, nak buka manual, nak tutup pun manual. So ni boot dia sangat luas. Sangat luas. Okay, spare tire dekat bawah ni. Spare tire pun tak pernah guna lagi. Tools pun baru lagi. Siap bagi Mazda emergency first aid kit ni sekali lah. Bagi. Okay, jom kita tengok bahagian engine dia. Ini dia Sky Active Technology ya. Kereta ni memang sedap dipandu. Minyak pun biasa-biasa je, tak kuat. Engine senyap, tak ada dengar bunyi engine kan? Senyap je engine dia. Seriously engine senyap. Okay, ni bagi engine dia sekejap ya. Okay, ni bahagian engine dia. So, saya tak tahu lah korang boleh dengar ke tak boleh dengar bunyi engine dia. Tapi memang engine dia senyap lah. Okay, sebelum saya lanjut, saya nak bagi tahu dulu kenapa kereta ni kita jual dengan harga yang begitu jackpot ataupun begitu murah lah. Sebab market price dia 85 ke 92 ribu, kita jual cuma 65, siap boleh nego lagi. Okay, kereta ni pernah kemalangan lah. Sebab itulah kita jual harga macam tu. Pernah kemalangan dan pernah claim insurans. Di bahagian belakang memang tak ada. Kita syak cuma di bahagian hadapan sini lah. So kita syak dekat sini, dia ada macam bekas cat lah. So bahagian hadapan saja. So apa yang kita, berdasarkan kita punya pengamatan, tak ada kena enjin, tak ada kena chassis. Jadi memang kereta ni boleh beli. Kepada geng-geng boleh beli, ni kereta dia. So kalau korang nak kereta jackpot dengan harga murah, tapi kalau korang tak kisah dengan kemalangan yang minor, inilah dia. Korang boleh jimat lingkungan 20,000 ke 25,000 untuk modal kenderaan yang ni, Mazda CX-5 2.0 tahun 2022, register 2023. So memang korang boleh jimat banyak duit lah. Belakang memang tak ada kemalangan ya. Cuma depan tu je yang kita syak, tapi minor sahaja. Jadi itu saja untuk video pada kali ini. Jika korang berminat dengan kenderaan ni, boleh tinggalkan nombor telefon korang dekat komen bawah. Nanti kita akan hubungi dengan segera. Ini kenderaan direct owner, kita bukan used car. So kalau korang tengok video saya banyak-banyak tu, bukan used car, semua direct owner. Kereta kawan-kawan minta tolong saya buatkan video untuk saya jualkan. Jadi itu saja. Semoga kita berjumpa lagi pada next video. Okay, terima kasih.